Okey, apa dua produk yang dikeluarkan oleh Life Nutrix? Pertama ialah Nutrika. So, Nutrika ni ialah makanan berfungsi yang diformulasikan dengan 18 bahan aktif terpilih daripada tumbuh-tumbuhan, daripada buah-buahan, herba dan juga nutrien semua jadi. Okey, ini dia sachet Nutrika. So, kenapa ramai orang pilih Nutrika? Pertamalah untuk kecantikan kulit. So, Nutrika ni dia bantu rangsang kolagen, kulit lebih lembap dan juga dia bantu lambatkan tanda penuaan. Yang kedua ialah antioksidan semula jadi. So dia bantu lindungi sel badan, sokong kesihatan organ dalaman dan dia melambatkan proses penuaan daripada dalam. Yang ketiga ialah penggalak imun. So badan jadi lebih kuat dan tak penyakit, kurang jatuh sakit dan juga kurang keletihan. Yang keempat ini yang banyak bantu kawal gula darah. So Nutrika bantu stabilkan gula dan dia juga dia sokong sensitiviti insulin. Yang kelima ialah anti radang semula jadi, dia kurangkan bengkak dan ketidakselesaan. Dia bantu badan rasa lebih ringan dan juga seimbang. Dan yang keenam ialah kesihatan sendi, sokong pencernaan sendi, kurangkan kekakuan dan juga beri kelegaan bila bergerak. So yang ketujuh ialah kawal kolesterol dan juga jantung. So dia bantu turunkan kolesterol jahat iaitu LDL dan tingkatkan kolesterol baik iaitu HDL. So aliran darah kita lebih sihat, risiko masalah jantung pun jadi lebih rendah. So Nutrika ni bukan rawat penyakit tetapi dia bantu jaga kesihatan daripada dalam. Okey, produk yang kedua ialah Nutri-Coffee. So Nutri-Coffee ni ini dia sachet dia, Nutri-Coffee. Nutri-Coffee ni ialah kopi premium yang dengan gabungan 3 bahan bernilai tinggi, iaitu habatus sauda, delima dan juga cendawan susu harimau. So habatus sauda ni dia bantu kuatkan imuniti, dia jaga kesihatan jantung dan dia juga kurangkan alahan dan keradangan, bantu penghadaman, tidur lebih lena dan juga bantu kawal gula dalam darah. Okey, produk yang kedua ialah delima, kaya dengan antioksidan, lindungi sel badan, sokong kesihatan jantung, kuatkan sistem imun dan juga bantu kurangkan risiko penyakit kronik. Dan bahan yang ketiga dalam Nutri-Coffee ni ialah cendawan susu harimau. Bantu untuk paru-paru. Bagus untuk paru-paru ya. Dia bantu pernafasan lebih lega, kurangkan radang dan juga sokong sistem imun. So sesuai untuk yang selalu batuk dan semput. Jadi Nutri-Coffee ni dia bukan sekadar kopi ya, dia lebih kepada kopi kesihatan. Jadi, mereka yang nak Nutrika ataupun